Okay guys, so hari ni di depan saya ni, ini adalah Ford Ranger tahun 2016 2.2 XLT. So untuk dia punya harga 48,800, yang harga ni belum campur lagi road tax dengan insurans kawan-kawan. So untuk bulanan hanya bawah RM1,000 sahaja, iaitu RM980. Lagi korang boleh cubakan dengan full on dengan bank 6 tahun. So untuk selamat sikit, korang boleh standby down payment sahajalah. So kawan-kawan, jangan tengok kereta ni tahun 2016. Kereta ni datang sekali dengan full service record dengan Ford Malaysia. Kereta ni untuk orang normal pun boleh pakai sahaja. Contoh orang ni dia minat kereta yang tinggi-tinggi. Sebab kenapa? Kalau tinggi-tinggi ni dia boleh tengok jauh sikit mah. Bukan untuk orang yang kerja site boleh pakai sahaja. Orang normal pun boleh beli. So untuk model ini dia punya outlook nampak memang sangat tough nampak memang sangat garang. Okey. Cat kereta pun siap dengan satu layer cat yang baru sudah. Untuk rim dia original rim lah. Tapi kereta ni memang banyak tinggi guys. Okey. Untuk bunga tayar pun masih tebal. I think still boleh pakai setahun lah. Tepi sini ada side step, senang korang naik dan turun. Contoh rumah ada orang tua punya pun senang nak naik kereta ni lah. So dalaman dia condition banyak cantik. Walaupun dia kereta tahun 2016, tapi still sangat cantik. Okey. Original radio system. Kerusi dia ni fabric seat lah. Untuk fabric seat ni tahan panas sikit. Alright. So passenger seat dia boleh muat 3 orang dewasa juga. Ruang pun cukup luas. Cuma kerusi dia ni ada sikit lurus. So nak pakai kereta ni jalan jauh mungkin ada sikit-sikit tak selesa lah. But still fine. Still fine. Alright. So untuk bahagian belakang dia boleh letak banyak barang dah. Sini memang banyak barang boleh letak. Dan satu lagi guys, lampu dia masih nampak baru So untuk sebelah driver seat dia, okay, steering multi-function steering lah. Condition steering pun sangat cantik. Mileage kereta ni hanya dalam 120,000. Alright, 120,000. Lagi kereta tak ada bunyi pelik-pelik, engine semua normal. Gearbox pun tak ada sentak-sentak rasa kereta macam nak rosak Okay, so condition kereta ni memang sangat padu. So kawan-kawan, kalau korang minat dengan kereta 4x4 ini, sila PM nombor dekat atas, kita jumpa next review.